yang kedua, cara genggaman pensel. Okey, awak kena pegang pensel awak macam ni. Okey, pegang macam ni, nampak tak? Betul. Okey, pegang yang macam ni, lepas tu belajar. Okey. Okey, nanti awak boleh tengok gambar dalam buku ni. Okey, pegang macam ni. Dia bisa tengok. Betul. Okey. Saya punya genggaman pensel. Kau punya. Okey. Yang ketiga yang berkenaan dengan apa tak? Kedudukan hujung jari daripada hujung pensel. Okey. Untuk kanak-kanak yang umur macam awak punya ukuran ialah antara 1/5 cm hingga 2/5 cm. Jarak ni hujung pensel ni dengan awak punya jari ni mesti antara 1/5 dan 2/5. Okey, nanti saya akan bagi marker ni. Marker ni sudah tanda dengan warna kuning. Faham? Nampak tak warna kuning? Jadi apa yang awak kena buat, awak kena letak jari awak dekat atas yang warna kuning. Nampak tak garis yang warna kuning ni? Jadi awak menulis. Okey, pegang di dekat ni. Kemudian awak tulis atas papan yang saya bagi ni. Ini papan tulis. Dia punya marker. Awak tulis je. Awak gerakkan ke atas. Pegang pensel. Pegang marker ni. Pegang pensel dulu yang tanda ni. Kemudian tulis sahaja ayat dia. Faham? Okey. Nampak ayat ketiga. Okey, yang keempat. Bila berkenaan dengan detik. Anggota yang digerakkan semasa menulis. Okey. Sewaktu awak menulis. Okey, kita sambung untuk yang keempat. Yang keempat ialah melibatkan anggota yang digerakkan semasa menulis. Okey. Waktu awak menulis, awak kena gerakkan jari. Okey, semua pusing tangan macam ni. Okey, gerakkan jari awak. Okey. Gerakkan jari awak. Okey, tunjukkan kamera awak. Gerakkan jari. Okey, tunjukkan kepada kamera. Okey, aku tunjukkan kamera. Gerakkan jari. Okey. Jadi semasa menulis kita hanya gerakkan jari. Bukan pergelangan tangan. Dada. Dan bukan pergelangan kuku. Okey, dan yang terakhir ialah anggota untuk menstabilkan kertas. Okey. Awak ni budak-budak kecil lagi. Jadi, sewaktu awak menulis, awak mesti letakkan tangan yang awak tak tulis dulu dan awak tak sempat menulis. Awak kena letak atas buku. Okey, nampak tak gambar? Nanti bukunya awak akan dapat kemudahan. Dia letak di punya tangan kiri dia. Tangan yang tak menulis dekat atas kertas. Pada dia. Kalau dia menulis, dia menulis dia. Kalau dia menulis, dia tengok. Memang pensel dia macam baca tadi, tripod. Kemudian, kurang kedudukan dekat sini. Nanti gerakkan dengan warna kuning ni. Dan dia gerakkan jari dia terakhir, dia gunakan anggota untuk menstabilkan kertas. Dia letak tangan dia. Supaya apa? Supaya kita tak bergerak. Faham? Okey, jadi dia ada 5 perkara. Kita ulang. Nanti awak akan dapat buku. Okey, dan awak akan dapat papan tulis. Papan tulis. Dan juga awak akan dapat marker. Awak akan dapat 3 set. Setiap bulan akan dapat 3 set. Okey. Jadi, masa tulis, awak tengok buku ni. Awak tengok yang pertama, kecenderungan kertas. Kalau awak tulis dengan tangan kanan, awak punya kecenderungan kertas bila tu gerak ke sebelah. Okey, untuk yang tulis tangan kiri. Sebab kita tanya tadi sampai tulis tangan kiri. Okey. Kalau tangan kiri, dia punya kecenderungan
susun dengan kertas kilat 45 darjah. Ini untuk orang yang tulis tangan kiri sahaja. Kita akan bagi papan dengan orang ini. Boleh yang belakang tu, yang dua orang tu boleh? Okey. Untuk beri lain. Duduk. Kita tunjuk ke kamera punya ukuran. Dekat lagi. Okay. Tengok warna kuning tu. Okey, pegang macam ni. Pegang macam ni. Okey, nampak tak warna kuning tu? Tunjuk warna kuning. Tunjuk dengan jari. Okey, bagus.